Assalamualaikum guys. Nak boxing satu benda. Benda ni penting. Sebabnya kereta aku ni tak ada benda ni. So, bila tak ada benda ni, dia jadi susah. Tak ada apa tau, tak ada benda ni lah. Sekejap. Kalau korang tengok belah sini, tali seat belt ni kan, dia ada butang ni tau. Dia ada butang ni. Nampak tak ada butang ni? Tali seat belt tu kan. So, dia sekat kita punya besi ni daripada jatuh ke bawah. Tapi, belah sini, tak ada. Butang tu dah tercabut. So, dia punya bekas dia kat sini. Nampak tak? Butang dia dah tercabut kat sini. So, kita nak pasang. Sekejap So, aku dah beli ni. Siapa yang tak ada ni, baik beli. 10 biji, RM3.5. Ada gunting tak? Tak ada lagi. Tak payah ambil. So, dia datang macam ni. Atas, bawah. Dia kena sepasang lah. Okay. So, dia nampak macam ni kan. Terang tak? Tengok. Boleh lah terang juga. Dia ada lubang macam ni. Lepas tu dia ada, korang kena masukkan sini kan. Kita cari dia punya ni. So dekat sini kan. Dia kena buat lubang ke? Tak payah. Tak payah rasanya. Dia terus tu Dia dah ada lubang ni. Korang kena buat lubang sikit kot. Tu tembuskan macam ni. Okay. So bila agak-agak dia dah lepas macam tu, masukkan yang apa ni, bulat ni lagi satu. Klip je kat sini. Bismillah. Okay. Sampai dia bunyi tep. So, dah siap dah. Macam ni tak? Dia mana? Boleh? Dah siap dah. Okey. Nampak? So, dah tak jatuh lagi lah benda ni. So guys, dah siap pasang dah benda ni. Kemas. Siapa nak dapatkan butang-butang ni, butang ni ada 10. RM3.5 je satu sebungkus ni. Boleh tekan link kat bawah macam biasa. Right. So dah tak jatuh dah. Alright. Settle. So settle guys. Dah tak jatuh dah kita punya besi seat belt ni. Right.